Kemuncak kemurkaan Allah kepada seseorang ialah apabila Allah membiarkan orang itu melakukan dosa dalam keadaan dia sihat je. Gaji tak kena potong apa, 4,000 juga, 3,000 juga. Sihat, sihat tak ada apa. Orang pun tak tahu dia duk berzina. Dia kata okey je, 12 tahun dah duk berzina, sampai umur 50 lebih, sampai umur 40 lebih. Dia kata tak ada apa pun. Kata para ulama, hati-hati. Kemuncak kepada kemurkaan Allah kepada seseorang ialah apabila Allah membiarkan kamu melakukan kemungkaran dan Allah tak pernah tegur. Sebab Allah nak membiarkan kamu himpunkan sebanyak-banyak dosa itu dan tidak pernah memberi peluang untuk kamu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah dah benci. Tapi kalau Allah sayang, Allah tegur orang tu, Allah panggil orang tu, Allah campakkan hidayah kepada orang tu, tengah-tengah